Bila Pak Imam orang baik nasihatlah. Lepas tu hampa kata orang baik belum tentu masuk syurga. Bila orang jahat nasihat, orang nakal lah nasihat hampa kan. Hampa kata pula, hang nak nasihat aku, hang pun macam aku kan, 2 kali 5. Bila Pak Teh jual cucuk dengan harga RM8, baik beli dekat kedai Pak Lebay tu baru RM6. Lah ni hampa nak macam mana? Cakap semua hampa nak betul. Pak Teh semua cakap salah kan. Tak kena cakap ni, tak kena cakap ni, tak kena kan. Ni dia Pak Teh jual harga RM8. Yang ni RM12 mahal sikit. Takkan hampa kata lagi mahal. Dah habis murah dah tu. Untung pun RM2 je. Bukan untung 3 juta. Ni hampa main dekat Taman Peruda ni. Betul-betul depan IKM kan. Biryani Hakim ni. Cucuk padak semua ada. Karipap Pak Teh dah jual ni untuk apa? Pak Teh order stok main 100, 200 bungkus. Habis clear. Orang angkut macam tu lah. Yang repeat pada, yang beli ada, yang tahu dari TikTok pun ada ni. Aduh bang. Kalau Pak Teh cakap tak kenal lagi, tak tahu macam mana. Hampa ni nak apa tak tahulah. Pak Teh pun jam. Aduh. Okey. Hampa tekan like. Bagi banyak sikit. Okey. Follow.